diri dalam takaful, dalam amanah. Dan dia kata, oh tak ada. Ada pernah saat kami konsultan telefon orang kata, saya tak suka lah, jangan call silent. Untuk bagaimana tindakan reaksi anda bila anda mendengar kata-kata macam tu. Boleh tak cukup dia punya dorongan dalaman untuk call the next call. Tapi Puan, saya tertarik sebenarnya, apa pandangan Puan mengenai persepsi mereka dekat luar sana tu? Bila kita cakap pasal usahawan perancangan keuangan ni, mereka lebih terfikirkan tentang direct selling. Okey, kemudian bila jumpa dengan orang, mereka rasa standard dia orang macam betul. Juga kerana mungkin istilah yang cantik perasa bawah, tapi dia juga terjatuh. Macam dia kata, alat dia ejen dia. Memang alat pada persepsi mereka, macam mana nak halang, nak sekat, nak alihkan persepsi tu? Itu sebenarnya pokok pangkal dia kita bagi jawatan CEO pun dengan syarikat mungkin gaji belasan ribu. Tapi kenapa nak jadi macam orang kata istilah ejen? Ejen macam orang tak suka jumpa anda macam sibuk aja macam nyamuk-nyamuk macam lalat dia. Banyak istilah dia. Very macam menyakitkan hati lah. Tetapi kita anggap dalam Islamik kita ada istilah da'i. Da'i pendakwah. Dan kami habiskan da'i itu, Ihsan seorang DJ radio dia kata da'i excellent. So maksudnya dalam bidang ini kita menjadi pendakwah in a way because kami ajak mereka berhijrah keuangan ke Islamik. So bila kita bawa misi dakwah dulu dan insya-Allah kalau mereka jadi klien kita dapat habuan dunia. Kita kerja habuan akhirat, habuan dunia. Bagi mungkin mahasiswa yang baru lepas bergraduasi kan, mereka mungkin kita tak ibat mungkin faham lah, tapi bila nak menerangkan berjumpa dengan klien yang mungkin orang kata bapak ikan tu, bila dibalas balik, tanya balik dah mungkin terjadi berapa lama kursus yang diberikan. Cakap lah. Nak jumpa orang yang ni pun bisa jalan kan, nak cari pelanggan tu lah. InsyaAllah taklimat yang kami adakan beberapa hari, mungkin ibu-ibu ni boleh catat kat radio. Besok adalah satu first taklimat dan juga disusul dengan interview bagi mereka yang minat besok, dan seterusnya hari Sabtu 30 bulan 6 dan